Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan telah meninggalkan kita semua. Jika kita ditakdirkan panjang umur, kita mungkin akan dipertemukan semula dengan Ramadan. Sepanjang kita bersama Ramadan, apakah Ramadan telah bentuk kita menjadi seorang yang lebih baik? Apakah Ramadan telah meningkatkan iman kita, keyakinan kita kepada Allah SWT? Jika Ramadan gagal merubah kita untuk menjadi seorang lebih baik, maka di mana silapnya? Cuba kita sama-sama buat muhasabah. Apakah kita lakukan sepanjang Ramadan? Setakat pembahasan saya, sepanjang Ramadan kita hidangkan festival makanan serta majlis-majlis berbuka puasa. Semua juara dihidangkan kepada kita semua sepanjang Ramadan. Janganlah kamu bunuh hati-hati kamu dengan banyak makan dan tidur. Sesungguhnya hati akan mati bagaikan tanaman yang ditenggelami air. Bila Ramadan meninggalkan kita semua, kita hantar kepulangan Ramadan dengan pesta bunga api dan mercon. Kita bergembira dan bergelak ketawa dengan pemergian Ramadan. Selama ini Ramadan mengikat pergerakan kita, mengikat nafsu kita, mengikat perut kita, mengikat keinginan dan nafsu kita. Kita sambut pemergian Ramadan dengan pesta bunga api dan mercon. Ada yang beli bunga api RM400 sekadar untuk mengucap selamat tinggal kepada Ramadan. Bakar bunga api serta mercon seumpama ini, apakah ia sebahagian daripada ajaran Islam? Jika bukan, apa hukumnya kita buang duit untuk bakar mercon dan bunga api? Apakah ia tidak termasuk dalam kerja syaitan, kerja yang sia-sia? Inna mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubazir itu saudara setan. Maka apakah sepanjang Ramadan kita mendidik diri untuk menjadi saudara setan? Pasal tu bila Ramadan berakhir, kita berhenti dibaca Quran. Kerana kita baca Quran hanya kerana Ramadan, bukan kerana Allah. Bila habis Ramadan, kita tutup semula kamus Qiyamul Lail kita amalkan hanya kerana Ramadan, bukan kerana Allah. Inilah akibatnya. Jika kita semua beramal hanya kerana Ramadan, kita beramal hanya kerana Lailatul Qadar, kita akan beramal kerana Allah. Kita berusaha untuk mencari Ramadan, kita berusaha untuk mencari Lailatul Qadar, tapi kita tidak berusaha untuk mencari Allah. Kita tidak berusaha dekat diri dengan Allah SWT. Mungkin kita telah berjaya mendekatkan diri dengan Ramadan. Kita berjaya mendekatkan diri dengan Lailatul Qadar, tapi sebenarnya kita gagal untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT. Tuhan kepada Ramadan, Tuhan kepada Lailatul Qadar. Kita telah puluh kali dipertemu serta bersahabat dengan Ramadan. Tapi pergaulan dan persahabatan kita dengan Ramadan gagal untuk bentuk diri kita menjadi seorang insan yang lebih baik. Persoalannya, apakah pertemuan kita dengan Ramadan pada tahun-tahun akan datang? Juga akan berkesan yang serupa umpama angin yang lalu, gagal merubah kita menjadi insan yang lebih baik. Ramadan telah gagal mendidik kita menjadi insan yang lebih baik. Kerana setiap kali selepas Ramadan, kita akan tetap kembali kepada pangkat asal kita. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.